sakit perut, susah nak membuang, 10 minit, 20 minit di dalam toilet letih weh. Sembelit buasir ni memanglah menyiksakan. Hanya orang yang pernah kena saja yang tahu betapa peritnya apabila buasir menyerang. Sangatlah seram. Apalagi kalau sampai berdarah-darah. Apa yang boleh kan suggestkan ialah 3 produk untuk masalah buasir ataupun sembelit. Yang pertama ialah Omega 3. Omega 3 ni dia bantu untuk kecutkan buasir yang dah bengkak. Apabila dah kecut, insya-Allah buasir tu akan masuk dengan sendiri dia, dan dia juga sebagai anti radang. Dia akan membuat kita rasa selesa dan kurang sakit. Dan yang kedua ialah pil daun sena. Di mana pil daun sena dia bantu untuk melawaskan pembuangan, dia juga bantu untuk detox, dan dia bantu untuk melembutkan najis. Jadi bila najis tu dah lembut, tak adalah perit sakit sangat nak membuang kan. Dan yang ketiga ialah vitamin C. Vitamin C ni dia bantu untuk sembuhkan luka luaran dan dalaman yang akibat kena sembelit tu tadi. Okey, bila kita mula dari sembelit, kita biar tak rawat dari awal, dari sembelit tu dia akan sampai jadi buasir. Okey, bila jadi buasir, kita kenalah ambil vitamin C. Sebab vitamin C ni dia bantu untuk luka tu sembuh dengan cepat, dan dia bantu untuk luka tadi tu taklah kena jangkitan kalau cepat sembuh kan. Jadi tak bahaya, jadi kuman tu tak merebak. Jangan biarkan diri anda terus merana kerana buasir. Jika anda nak dapatkan kombinasi 3 vitamin yang Kak An suggestkan tadi, bolehlah hubungi Kak An di 018 4076 049, atau anda boleh klik link di bahagian description. Kak An akan beri konsultasi cara pengambilan yang betul dan berkesan. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel ni untuk anda dapatkan tips mengenai produk dan juga kesihatan.